Assalamualaikum semua. Wih. Berapa bulan ini? Kita 23 hari bulan hari ini. Aku bersama Ustaz Anas. Kita akan pergi ke Pondok Pokok untuk mesyuarat agung Sultan Pondok ya. Kita buat vlog ni untuk tetapan para asatizah lah. Ya. Kita nak minta pendapat daripada Tuan Busi dan ketua ulama kita berkenaan dengan L7 dan juga cacarangan yang membina untuk Sultan Pondok kita lah. Okey, jom kita saksikan apa akan berlaku kejap lagi. Yo. Okay, kita dah sampai di Pondok Pokok. Ada pelajar ya. Okay. Ayah masuk. Kom. Hello. Ini musyarah sini. Ini anak-anak ni. Assalamualaikum. Ada orang lagi? Ni jamuan makan ya untuk para asatizah kita. Belum. Kita kali ikut dalam jadual tu dua tu kan? Apa main dua kan? Untuk mula tu? Mula Makan kayaknya. Ha. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Ayat dan semua alhamdulillah. Buat macam biasa je. Fungsi apa? Ada fungsi lain ni lah. Apa? Untuk jawatan lah. Kejap lagi. Okey, kita hari ni akan buat pesyuarat agung Persatuan Pondok Turun Negeri Pahang. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Hafizan, Ustaz Yunan dan juga wakil daripada An-Nur, Ustaz Ridha dan juga apa orang asatizah kita lah. Ya. Untuk Untuk kita selaraskan program apa pesyuarat agung tahunan kita pada tahun ini insya-Allah di Pondok Pokok. Jadi asal saya ni pihak yang akan bantulah persatuan kita untuk bincangkan bagaimana bentuk apa mesyuarat tahun ini. Itu saya maksudnya. Ya, boleh. Minai Minai tu. Ni agama ulama-ulama kita di Pahang ni. Betulah ada Pak Mutua Qai Maulana Haji Saad 1999 2022. Fatihah. Okey, ni Ustaz Razi ya, orang penting jemaah kita. Merupakan tulang belakang tubuhan kita di malam dah hari ni. Ada dokumentasi semua dia. Sana Ustaz Razi ya? Janjian ya untuk pesyuarat agung. InsyaAllah. Ada sepatah dua kata? Anak dia dengan anak saudara. Tuan-tuan guru kita nama Ustaz Nafiri Yunan. Zaman kita ni apa tu? Bau. Mana bawang ekor merahnya ni? Oh ni. Ha? Masya-Allah, bagus. Bagi kat kanan ni. Yang korang sungai. Rantau tu, rangkuk tu. InsyaAllah ada program tu tak? Makan edit ni bantai tu. Ada. Kita nak mula dah sebentar lagi. Ni dah pukul 2.19. Kita tak mula lagi kerana kita menunggu beberapa figure penting dalam jemaah ni. Tuhan. InsyaAllah sekejap lagi kita akan mulakan mesyuarat kita insyaAllah. Ustaz ada publisher tak? Microsoft Office publisher. Ha? Ada Microsoft Office publisher. Tak ada. Ada. Syllabus. Nanti akan dimaklumkan sebagaimana yang dimaklum oleh Ustaz Hafizan nanti insya-Allah perkembangan ini yang terkini insya-Allah. Terusnya pada tarikh 15 Mei pihak persatuan kita menghadiri program khatam bacaan Sahih Bukhari peringkat perdana. Ini anjuran IMP. Untuk makluman semua para asatizah dan tuan guru sebagaimana maklum bahawasanya di Pahang kita ni melibatkan 221 madrasah, tahfiz dan pondok. Alhamdulillah dengan kekuatan yang ada kita minta juga pihak MUID, pihak autoriti di atas supaya klasifikasikan
Persatuan Pondok Turunlah PTP Pahang. Sebenarnya apa yang sini tentang logo kita. Logo kita tu ada, saya nampak ada jafar lipat. Kita kena cek balik sebab jafar lipat ni dia bila belajar ekonomi. Di pengalaman saya kerja di JBMD tu, وقنا ما أحييتنا عن ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا. Baik nak ambil kita. Kita tak tahu manhaj mana kan. Kita kena sudah apa? Sampai romno dia Kalau kita ni kalau kursi ni dia apa? So Heri, macam mana? Boleh berselawat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua jengkai. Ha? Dua jengkai. Mana kan? Masya Allah. Ramai pun dua. Okey, Syekh Muad boleh bagi sepatah dua kata ataupun sebarang ucapan ke apa kepada Syurga Agung kita. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wasallam wa man walah amma ba'du. Jadi alhamdulillah kita bersyukurlah kerana dapat hadir ke majlis ataupun mesyuarat agung tahunan ataupun 2 tahunan Persatuan Pondok Turah Pahang untuk kali yang kini di Pondok Cenor, Pondok Pokok Al-Al. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita ada percambahan pemikiran dan juga pertambahan rangka kerja yang ke arah yang lebih baik untuk meninggikan dan juga memartabatkan pengajian pondok dan juga syiar Islam di bumi Pahang ni insya-Allah dan juga bumi Malaysia secara umumnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jazakallah khair. Ya. Okey, bersama dengan kita Ustaz Khairul ya. Ya Ustaz Khairul. Ya saya. Buat apa santai-santai. Ya Ustaz ya. Soalnya Ustaz Khairul ada pendapat ke apa ke baikan? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Dapat sama-sama petang ini bersama dengan para asatizah, para tuan-tuan guru kita bermusyawarah, yakni mesyuarat agung tahunan PTPP, Persatuan Pondok Turus Pahang. Ya. Yang mana kali ini kita rasa dengan mesyuarat agung kali ini lebih menunjukkan iltizam dan komitmen semua para asatizah dari kalangan mudi-mudi Pondok Turus ini untuk memperkasa dan memperkukuhkan manhaj ahli sunnati wal jamaah itu sendiri. Nilai-nilai utama teras Asy'ariyah wal Maturidiyah, mazhab yang mu'tabarah dan aliran tasawuf Al-Ghazaliyah, Imam Junaid Baghdadi, dan juga memperkukuhkan manhaj keilmuan itu sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi suatu sinar yang sentiasa menyala di bumi Pahang kita ini insyaAllah dengan adanya ukhuwah, kerjasama dan semangat yang ditunjukkan oleh para asatizah Pondok Turus Pahang ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Mantap siapa Ustaz Khairul. Ya, Cik Rahim kita ya. SU kita dulu ni. Dan Ustaz Razi. Di apa? Talih bertindih. Tadi bertindih ya? Jadi saya kena gugurkanlah timbalan SC2 je. Oh, pula. Sapi ada tu. Sapi tak ada. Tapi boleh ada kan. Okey, ini Ustaz Razi ya, selaku timbalan mendahari PPTP. Ustaz Farazi ada apa-apa? Kata? Tak ada pernah katalah. Semoga maju jaya AJK yang baru menguruskan persatuan insya-Allah. InsyaAllah, biiznillah. Ini orang kuat kita ya, Ustaz Razi ya, orang yang low profile tapi banyak jasanya
Ini mesyuarat, laporan aktiviti ataupun kewangan semua dia siapkan buku program. Terima kasih ya. Jazakallah khair jazaa. Ada aiskrim. Awak siapa nama? Siapa nama? Nama siapa? Tak ada. Ahmad. Siapa nama? Nama siapa? Dekat. Ahmad Salahuddin. Ahmad Salahuddin. Hai kawan-kawan. Hai kawan-kawan. Syuk. Masuk orang kuat ni. Blok sikit. Tu siapa sikit Ustaz Wan. Ustaz Wan. Malu tak nama tak? Fokus sikit tu. Jadi habis kontrak. Oh. Nak? Ya ya. Okey dia. Sadi. Rosadi saya. Yang kecil sekali. Sekali itu. Datang apa orang? Datang sebab juga. Ini Sadi Pondok Dala Rancang. Alhamdulillah dalam memperkasakan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, kita perlu memperkasakan kaedah kitab turas supaya dihadam dan difahami oleh masyarakat, supaya ianya menjadi pegangan dan akidah sebagaimana perjalani oleh mereka-mereka dahulu daripada kalangan ulama dan pahlawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurkan Allah Taala. Masyarakat Agung Suan Pondok Turas Pahang telah selamat ya, alhamdulillah syukur dengan pertemuan ini. Kami warga Pondok Turas dan saya sebagai ahli penasihatnya bersatu hati insya-Allah untuk meneruskan tradisi ulama-ulama dulu sekadar yang termampu, walaupun kami generasi yang akhir, tapi insya-Allah kami usahakan untuk kekalkan tradisi pengajian Pondok Turas tu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ini ke Ejah. Baik-baik. Bagi sahabat-sahabat semua, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Ini vlog kita untuk Syarat Agung kedua ya. Persatuan Pondok Turas Negeri Pahang. Okay Anas, bagi sepatah dua kata. InsyaAllah ini syarat pondok yang Syarat Agung pondok yang julung-julung kalinya saya hadir. Agak lama lah menanjang macam kerja. Pergi pukul 12 lebih, pukul 6 baru balik, 6.30. Sampai rumah 6.45, 7 jam. Dan ramailah kehadiran para ulama dan juga tuan guru pondok. Kita sekadar datang ambil berkat je lah. Kalau kita tarikh pun dah okey lah. Itu pun risau lantik pula. Tiba-tiba jadi JK ke apa. Betul lagi tu. Pandai orang. Saya kena mesti lihat. InsyaAllah kita berjumpa pada mesyuarat yang akan datang. Pandai orang ni sangat. Okey Anas. InsyaAllah. Sampai tu dulu ya. Berjumpa nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Zawiyah Kiswah di Kampung Ceruk, Syabuddin, Temerloh. Nombor mutalik khas Wakaf Pahang anda tu, tengok gambar. Yang tu pula Yang Amat Mulia Tengku Amin menyerahkan CJ pelantikan pada 25 Februari di Kuantan. Tu pula pagar dan pintu gerbang dah siap hasil wakaf hokma. Dan ni pula tempat gua tunjuk tu nak menyiapkan surau Pondok Zawiyah. Projek ni anda dalam portal Wakaf Pahang. Dapat potongan cukai hasil. Sila ke bio.